kalau ada satu perkara yang buat division featherweight di UFC ni sentiasa hidup, jawapannya adalah satu, iaitu Alexander Volkanovski, Alexander the Great Volkanovski. Champion yang punya badan yang kecil ini, tapi punya semangat yang sangat tinggi. Dan di UFC 325, dia bakal diuji lagi sekali oleh ancaman yang paling berbahaya dalam division, iaitu Diego Lopez. Dan ini bukan sekadar rematch, ini adalah soal legacy. Mereka berdua pernah bertemu di UFC 314 pada 13 April 2025 di Miami, United States, dan Volkanovski berjaya menjadi the undisputed champion lah, selepas Ilia Topuria mengosongkan tali pinggang featherweight ni untuk naik ke atas, iaitu pergi ke lightweight, dan kemudiannya menjadi juara selepas menumpaskan Charles The Bronx Oliveira lah dengan knockout kan. Jadi ini adalah sedikit orang cakap apa, review pendek lah berkenaan dengan UFC 325. Baru saja seminggu kita tengok UFC 324 kan. And then sekarang ni kita dah masuk ke fight yang kedua di dalam era Paramount Plus lah. Jadi apakah sebenarnya kekuatan Alexander Volkanovski ni? Okey, pada pendapat aku lah, Volkanovski ni adalah satu contoh textbook complete MMA fighter. Dia mempunyai fight IQ yang sangat tinggi. Dia ni dulu bekas pemain rugby kalau tak silap aku tahu. Dan dia juga ada channel memasak di media sosial dia. Sampaikan ada peminat yang mengatakan bahawa orang sangat-sangat sukalah dengan masakan-masakan dan dia orang follow up lah. Dia orang follow lah media sosial Volkanovski ni. And then satu hari tiba-tiba dia kata masa dia main game UFC dia nampak Alexander Volkanovski ni. So dia pun macam, rupanya Volkanovski ni adalah seorang UFC fighter, tapi dia punya memasak tu dia punya side quest lah. Dan balik semula kepada kelebihan Volkanovski ni, dia punya footwork elite. Footwork dia sangat kemas lah dan unpredictable lah, sukar dibaca oleh pihak lawan. Dan dia terbukti dengan mempunyai kardio 5 round untuk menjadi juara. Walaupun dia dah berusia yang hampir 40, 37, 38 macam tu, tapi dia masih mempunyai kardio tersebut. Dan dia juga pandai dan boleh beradaptasi di tengah-tengah mid fight. Dan bagi aku dia antara orang yang fighter yang paling pandai untuk adapt dalam mid fight lah dalam sejarah featherweight UFC. Dan kebanyakannya Alexander Volkanovski ni dia menang bukan sekadar menang dengan skill, maksudnya dia lebih skillful daripada pihak lawan, tapi dia mempunyai game plan ataupun tactical plan yang jelas lah semasa dia masuk ke dalam octagon tersebut. Dan bagi aku antara notable wins dia adalah dia punya rekod lah sebenarnya. Rekod dia dalam MMA ni di UFC adalah sebanyak 25 kali menang, 3 kali kalah dan tak ada seri. Yang pertama adalah menewaskan Max Holloway sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahawa dia sangat-sangat mendominasi featherweight lah. Dan kemudiannya menewaskan Brian Ortega. Dia berjaya survive submission dan kemudiannya comeback secara clinical. Dan kemudiannya menewaskan Yair Rodriguez lah. Maksudnya dia berjaya untuk mengawal jarak dan dia berjaya untuk neutralize threat ataupun creativity daripada Yair Rodriguez. Kemudiannya daripada ketiga-tiga kemenangan ini, notable wins ni, kita tahu bahawa Volkanovski sebenarnya jarang menang dengan nasib, tapi dia menang tu dia dominan, dia berautoriti lah kemenangan dia. Dan antara tiga kekalahan dia itu adalah 2 kali dia kalah dengan Islam Makhachev lah. Yang pertama adalah by unanimous decision. Some of the fans kata perlawanan yang pertama itu Alexander Volkanovski kena rob lah, maksudnya judges tu memihak kepada Islam lah. Dan kemudiannya rematch sekali lagi, tapi kali ini dengan yakinnya bahawa Volkanovski telah di head kick dan KO lah di tangan Islam lagi sekali. Dan adalah yang mengatakan bahawa Volkanovski hanya mempunyai masa tak sampai sebulan lah camp untuk bersedia dengan game plan untuk menghadapi Islam. Dan kemudiannya dia tewas sekali lagi kepada Ilia Topuria lah di UFC 298 via knockout di round yang kedua. So itulah dia. Maksudnya 3 kekalahan rasmi dia dalam UFC ataupun MMA rekod ini adalah di tangan champion. Maksudnya 2 kali di Islam
ditewaskan oleh Islam dan kemudiannya ditewaskan oleh Topuria. Maksudnya dua-dua ni adalah champion. So Volkanovski setakat ni hanya kalah kepada champion. Itulah dia. Dan bagi aku dia sebenarnya kalau berkaitan dengan saiz lah. Sebab apa? Sebab Islam, dia bertemu dengan Islam tu dia adalah di division lightweight. Maksudnya dia kena naik division. So mungkinlah bagi aku kalau saiz badan itu dia, bila saiz badan dan power tu menjadi faktor utama, Volkanovski boleh diuji lah. Okey, itulah dia kelemahan dia dekat situ. Macam yang aku cakap tadi, kelemahan Volkanovski ni mungkin lah usia dia sudah semakin meningkat lah. Bila fighter ni kita faham lah, bila dah semakin berusia ni, dia dah tak sama dah dengan masa dia prime kan. Kemudiannya damage accumulation lah. Maksudnya dia terlalu banyak menyerap ataupun menerima damage daripada pihak lawan. Mungkin dia dah tak mampu lagi untuk menerima damage seperti zaman dia prime dulu lah, masa dia lawan Islam kan. Dan kemudiannya margin error dia kena, sebab sekarang ni bertemu dengan lawan yang lebih muda ataupun generasi baru ni, dia punya margin of error tu terlalu sikit lah. Bila kita buat silap sikit je, kita akan dihukum. Itu adalah apa orang cakap, realiti sebenarnya seorang UFC fighter yang sudah menghampiri ke penghujung karier lah. Dan pada pendapat aku, untuk Volkanovski, apa yang sebenarnya Volkanovski perlu buat untuk dia mengekalkan dan untuk menjadi juara featherweight selepas UFC 325 ni? Bagi aku dia kena kawal jarak daripada awal lah. Dan kemudiannya jangan terlalu lama mengikut rentak Diego Lopez. Dan kemudiannya dia kena campur antara striking dan juga clinch supaya dia boleh grappling dengan Diego Lopez lah. Dan kemudiannya kena sentiasa patahkan momentum jika Diego Lopez menekan ataupun menyerang. Itu yang perlu dibuat lah. So secara kesimpulannya, Diego Lopez kena fight smart dan bukannya fight hard. Itu pada pendapat aku. Itulah dia sedikit untuk bukan Diego Lopez, Alexander Volkanovski. Kemudiannya aku nak bercerita sikit mengenai dia punya pencabar lah, iaitu Diego Lopez. So ini adalah bagi aku Diego Lopez ni dia adalah chaos lah. Chaos Diego Lopez. Diego Lopez chaos. Kenapa? Dia mempunyai striking yang sangat agresif. Dia juga ada submission threat yang nyata, dan juga beliau juga mempunyai confidence yang tinggi lah. Walaupun kita tahu dia pernah tewas di tangan Volkanovski sebelum ni, tapi itu past is past, dan dia dah tahu sebenarnya apa sebenarnya yang Volkanovski mampu buat dan apa yang perlu dia buat untuk dia elakkan kekalahan sekali lagi. Dan Diego Lopez juga mempunyai confident level yang sangat tinggi lah. Dia jenis no fear punya fighter lah. Dan kemudiannya dia, bagi aku kalau Volkanovski ni dia berundur, retreat, dia jadi sangat bahaya lah. Sebab Diego Lopez bila dah gain momentum, dia akan finish dia punya lawan. So bagi aku, ini adalah sebenarnya rekod untuk Diego Lopez lah dalam MMA profesional dia. 20 kali menang, 5 kali kalah dan 0 seri. Yang sebelum ni 3 perlawanan terakhir dia berjaya menewaskan John Silva, iaitu The Nerds punya member kan, dengan TKO. Ini sekaligus menunjukkan bahawa dia mempunyai striking power. Dan kemudiannya dia menewaskan Dan Ige by unanimous decision. Ini bagi aku menunjukkan bahawa dia mampu untuk bertahan sampai round ketiga ataupun kelima lah. Jadi dia mempunyai kardio yang baik juga. Dan berjaya juga menewaskan Brian Ortega sekali lagi dengan unanimous decision. Dan ini menunjukkan dia ada konsistensi dan juga mempunyai stamina lah untuk last until the last round. Dan rekod 3 perlawanan yang sebelum ini membuatkan sebenarnya dengan momentum kemenangan ini membuatkan Diego Lopez layak untuk rematch dengan Volkanovski di Australia lah. Dan dia juga mempunyai kombinasi finishing dan ability dan juga kemenangan dengan lawan-lawan yang mempunyai nama besar lah, macam tadi John Silva kan. Tetapi sebenarnya Diego Lopez ni dia pernah juga tewas lah. Dia tewas kepada Movsar Evloev dan juga kepada John Anderson Brito. Dia juga bagi aku mungkin kelihatan tidak keruan kalau dia hilang momentum dan juga tidak dapat mengontrol ataupun mengawal tempo perlawanan. So dia agak adaptability dia semasa mid fight tu mungkin agak kurang lah kalau nak berbanding dengan Volkanovski. So itu adalah antara kelemahan dia. Dan juga
Dia juga mempunyai defense yang ada goyah lah. Maksudnya dia mempunyai defense dia tidak begitu sempurna. Dia juga boleh overcommit dalam serangan dia jika dia dah gain momentum ataupun dah gain confidence. Dia akan memberi ruang kepada Volkanovski to exploit that weakness. Dan kemudiannya walaupun dia dah berjaya bertahan sampai round yang ketiga dalam sebelum-sebelum ni perlawanan, iaitu masa fight bout sebab 3 round, tapi championship round 5 round mungkin dia mempunyai tanya-tanya lah kardio. Kalau Volkanovski berjaya mengheret perlawanan sampai ke round yang kelima, mungkinlah Diego Lopez akan keletihan lah. Dan apa sebenarnya yang Diego Lopez boleh buat untuk dia merampas tali pinggang featherweight ni daripada Volkanovski? Macam aku cakap tadi, jika dia berjaya terus menekan secara terus-menerus Volkanovski, dia mungkin boleh berpeluang lebih tinggi lah untuk merampas tali pinggang tersebut. Dan dia kena buat fight itu jadi sangat messy dan juga agresif lah. Kena control the tempo dan juga jangan bagi Volk berehat ataupun reset. Dan juga kena baca pattern daripada Volkanovski ni sebenarnya. Apakah game plan Volkanovski dalam oktagon pada ketika itu. Dan aku harapkan lah ada finish lah. Dan tidak boleh terlalu mengharapkan decision. Sebab ini sekarang ni bukan aku nak mengatakan bahawa dia Australia, Volkanovski mempunyai kelebihan. Tak. Tapi sedikit sebanyak dia memainkan peranan juga sebenarnya venue fight ni. Jadi sampai masa untuk prediksi ataupun prediction daripada aku lah, ramalan daripada aku. Bagi aku ini adalah pengalaman di antara perlawanan, di antara pengalaman dan juga keinginan dan IQ dan juga kecelaruan ataupun chaos lah. Dan bagi aku ramalan aku adalah end still. Alexander Volkanovski akan menang melalui decision ataupun late TKO lah. Mungkin juga di round yang keempat ataupun round yang kelima KO. Selepas dia berjaya meneutralisekan ancaman daripada Diego Lopez lah. Dan pada pendapat aku, ramalan aku mungkin ini bukanlah kemenangan yang paling cantik untuk Volkanovski, tapi dia menjadi kemenangan statement, winning statement. Maksudnya usia bukan penghalang. Legenda tidak mati kerana usia. Dan legenda mati bila mereka berhenti untuk berfikir. Dan Volkanovski masih berfikir jauh ke hadapan. Jadi itulah dia sedikit review berkenaan dengan main event untuk UFC 325 di Australia nanti. Dan aku akan, InsyaAllah jika umur panjang, aku akan buat tonton bersama. Kita akan bermula pada pukul 10 pagi lah. Dan Astro 817 macam biasa akan buat live lah. Bagi subscribers Astro Sports Package mungkin boleh tengok dengan free lah jika ada masa. Dan sebab apa? Sebab hari Isnin tu mungkin sebab Thaipusam kan cuti. Jadi janganlah kita lepaskan peluang inilah sebab dia back to back ni main event ataupun fight numbered event untuk UFC. Jadi itulah saja untuk episod preview ini. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe kepada channel aku. Kepada korang yang masih lagi belum subscribe channel aku, bolehlah subscribe channel aku dan target aku adalah untuk mencapai 3,000 subscribers menjelang bulan April 2026. Dan niche aku adalah berkenaan dengan pasukan Chelsea, Harimau Malaya dan juga sedikit-sedikit mengenai UFC lah. Dan mostly aku akan buat preview untuk numbered event lah. Dan macam yang UFC 324 dan 325 ni. Jadi itulah saja daripada aku. This is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.